Bilakah sebenarnya masa paling sesuai untuk membeli 1 kilogram emas? Soalan ini wajar sebab dengan harga semasa 1 kilogram emas ini sekitar RM633,997. Jadi, ia bukanlah satu keputusan yang mudah. Sebenarnya, masa yang paling sesuai adalah apabila anda sudah cukup bersedia dari segi kewangan, bukan semata-mata menunggu harga rendah. Sebab harga emas dalam jangka masa panjang cenderung untuk naik. Apabila anda tunggu harga jatuh terlalu rendah, anda mungkin terlepas peluang kerana pasaran emas jarang turun mendadak dan lama. Bagi pelabur yang berprofil tinggi atau usahawan yang besar, beli 1 kilogram emas secara sekaligus adalah strategi untuk lindungi sebahagian tunai daripada risiko inflasi dan ketidaktentuan ekonomi. Jadi, masa yang sesuai ialah apabila syarikat ataupun individu ada lebihan tunai yang besar yang lebih baik ditukarkan kepada aset fizikal daripada dibiarkan terhakis nilainya oleh inflasi. Selain itu, masa yang terbaik juga adalah ketika anda sudah selesa dengan simpanan kecemasan tunai dan tidak lagi bergantung kepada emas ini untuk belanja bulanan. Jadi, ini penting supaya emas kekal sebagai aset perlindungan, bukan untuk dijual terburu-buru apabila ada komitmen yang mendesak. Masa yang terbaik dan sesuai beli 1 kilogram emas ini bukanlah tentang meneka harga terendah, tetapi apabila kewangan anda stabil, bersedia untuk pegang emas dalam tempoh jangka masa panjang dan pastikan sebahagian kekayaan dilindungi daripada risiko pasaran dan susut nilai wang kertas. Bagi yang berminat untuk alihkan simpanan wang fiat dan bekukan dalam bentuk emas fizikal, boleh isi detail di borang sign up di bawah ataupun hubungi saya, insya-Allah saya sedia bantu anda sebaiknya.